Sekarang kita ada atas motor Street Triple R. Ini Street Triple R kan? Okay, Street Triple R. Kalau okay, tarik clutch, start. Alright. Ni 3 silinder. Dah sikit. Quick shifter ready. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup itu siap. Oh, salib. Okay. Ini tunduk sikit lah. Tadi semua motor tegak dua-dua. Ni motor ni kena tunduk sikit, kapit tank sikit. Quick shifter ready, up and down, 3 silinder. Tengok sikit dia pergi macam mana. Lembut lah motor ni. Triumph Street Triple ni, rupa dia tu mata macam terbelalang dah. Tak tahu kok orang nampak macam mana kan. Tapi sebenarnya motor dia sedap. Nama pun motor Eropah kan. Nak bandingkan dengan motor Jepun dengan Eropah ni, ada beza juga kesedapan dia tu. Ini bawa memang dia meminta ni. Kalau macam CB tu kita duduk dia ke dalam sikit, boleh tegak sikit. Yang ni dia tunduk sikit lagi daripada CB tu. Sebab dia punya seat dia duduk di atas. Dia macam seat dia tu lebih condong ke hadapan, tinggi pula sikit. Macam tu. Okay, suspension dia okey tak? Okay. Suspension okey. Try. Dah kuning. Aduh. Cepat dah pula. Duduk belakang kereta ni lah, senang sikit. Free gear. Sikit. Okay. Sebentar tunggu traffic light, kita free gear dulu. Ni free gear ni macam payah sikit nak cari. Kalau yang speed tadi congkeh-congkeh naik lah. Okay, ni memang rendah, kena tunduk. Tengok dia punya quick shifter perform macam mana lagi. Ni solid. Asal ni exhaust dia hard standard pun macam sedap wak. Tak tukar pun macam best lah ni rasanya. Tak tahu ada aftermarket ataupun tak dia punya exhaust untuk Street Triple ni. Oi, macam ni pun dah. Saya nak jalan kot. Tu saya try Street Triple RS, buat video, rakam scrap, lepas tu hilang pula. Aduh, footage dah jam dia. Ni kita try Street Triple R. Okay. Alright. Bagi ke satu kedua melompat sikit lah sebab tak tarik. Tiga lembut. Dalam shift sikit. Bestnya quick shifter dengan downshift. Right.
Ni asal macam nak test panjang sikit motor ni asal. Alright. Dia punya body position tengah duduk macam ni, memang turun satu kaki lah ni. Turun dua. Pasal walaupun dia nampak rendah, tapi bila duduk dengan seat dia tinggi macam ni, kaki tak boleh nak flat foot juga ni. Dia agak tinggi sikit daripada saya punya CB tu. Kena macam terjongkit sikit. Dalam berapa mm ya. Tapi bawa ni agresif ha. Tiga silinder. Bunyi dia sedap. Okay. Alright. Tarik sikit. Oh, lembutnya. Kena RPM yang betul masuk gear, lembutnya. Sedapnya. Syahdunya dia punya gear. Right. Okay, kita tarik sikit. Alah, hai lembutnya. Hai lembut. Ini memang menunduk. Potong angin pun best. Suspension dia memang main peranan betul kat sini. Memang lembut elok. Seat dia memang keras sikit lah. cc. Dan shift. Bestnya. Okay. Alright. Tarik sikit. Lembutnya. Bestnya shifting dia. Kalau macam pakai CB tu, dia punya shifting dah 1, 2, 3 tu dia keras sikit. 4 dengan 5 pun lembut. Yang ni daripada awal, tapi kena tarik RPM yang betul. Okay. Down shift. Alamak, bestnya shifting gear dia. Satu, go. Sedapnya. Dia. Orang kata motor menunduk ni macam tak best. Sekali kena dengan betul-betul performance, memang best betul motor ni. Kita masuk sini, kita buat U-turn balik. Boleh pusing tak? Boleh pusing tak? Boleh pusing tak? Kita pusing ke mana? Kita pusing ke depan lah. Pusing kat depan ni. Ada kereta tepi. Okay, clear. Alright. Shifting gear dengan enjin dah solid, kejap.
Street Triple R. Alamak, ada belakang lori sampah tu pula. Kosong tak? Kosong tak? Dulu sikit, dulu sikit. Okay. Oh, Zobo dah okey. Right. Sorry sikit lagi. Lain macam motor ni. Dia punya solid dia tu. Okay, sini kita downshift. Oh, lembut. Okay. Baik. Kena RPM cantik, masuk cantik. Kesimpulan dia, motor ni memang sedapnya. Dia punya pick up dia lembut, smooth. Kalau tadi buat speed 400, speed Scrambler, Scrambler 400, yang tu pun rasa sedap. Dia punya shifting gear, hard ni super sedap. Dia punya shifting gear lembut, continuous dia punya gear. Tapi kena betul-betul RPM yang cantik, yang tepat lah. Kalau RPM rendah tu dia macam menyentak sikit lah. Kalau RPM kena cantik, memang masuk gear lembut elok. So bagi saya, motor ni lain lah motor Eropah dengan Jepun. Siapa yang nak beli motor ni, disarankan sangat-sangat lah untuk beli motor ni kalau ada duit. Itu dia. Sebab apa? Memang sedap sangat. 3 silinder tapi sedap. Alright. Ini tongkat dah. Alright. Nice. 765 Street Triple R. Tayar apa ni? Tayar apa ni Continental. Quick shifter dah best lah. Lembut gila. Okay. Brake Brembo, patutlah. Brake tak payah kata apa lah, memang the best. Lampu dia kalau tengok betul-betul tu dah sampai belalang lah. Tapi cantik je juga. Mata orang masing-masing kan. Dia punya mata tu, kepala tu macam terkeluar sikit. Duduk macam tu. Tapi dia sedut angin, potong angin je sebab body position dah tinggi. Dia duduk membongkok. Sebab seat dia ni tinggi naik ke atas macam tu. Itu seat dia, kalau CB ni seat dia macam ni, dia ke dalam. Yang ni seat dia macam menjunam sikit. So inilah review untuk Triumph Street Triple R 765. Yang RS itu dah try tapi footage korak. Jam. Tak apa. So inilah review saya untuk motor Triumph Street Triple R 765.